Hai semua, selamat datang ke podcast paling best, paling santai dan paling lapas sikit, iaitu cerita puasa kita. Hari ni kita nak borak pasal berpuasa. Ria tak kesorangan tau sebab Ria ada dua tetamu special yang comel dan kuat makan. Kuat puasa. Jom kita sambut Syakur dan Ishan. Hai semua, nama saya Syakur. Saya suka makan ayam goreng. Sedap. Assalamualaikum. Nama saya Ishan. Saya lagi suka makan burger. Sedap juga. Nampak tak? Baru mula dia dah fikir makan. Okey. Kita cerita pasal puasa pula. Okey Syakur, soalan pertama. Puasa pertama tahun ni macam mana? Senang ke susah? Mula-mula okey, tapi pukul 12 tu perut dah bunyi macam grrrr. Sama. Saya lagi teruk. Saya tengok jam tiap 5 minit. Serius lah. Jam tu pun mesti penat tengok Ishan kan? Okey, jujur sikit. Pernah tak korang nampak makanan masa puasa terasa macam nak buka puasa? Pernah. Saya bawa Maggi jiran masak. Terus lapar. Saya nampak adik makan aiskrim. Saya tengok je dalam hati nangis. Sabar. Itu semua cabaran puasa. Okey, bila lapar, korang buat apa untuk lupa rasa lapar? Saya main game. Saya tengok kartun. Bagus. Asalkan tak tengok rancangan memasak sudah. Part paling best. Apakah makanan favourite masa berbuka? Air sirap. Lepas tu ayam goreng. Nyam. Saya nak kurma dulu. Lepas tu nasi. Banyak-banyak. Wah, memang tim makan betul kita hari ini ya. Okey, last kali. Apa yang korang belajar dari puasa? Kena sabar walaupun lapar. Kena ingat orang yang susah, yang tak cukup makan. Betul tu. Puasa bukan setakat tahan lapar je, tapi juga belajar jadi baik dan bersyukur. Okey semua, itu saja untuk episod hari ini. Terima kasih Syakur dan Ishan sebab join. Terima kasih juga. Jangan lupa teruskan puasa dengan penuh semangat. Jumpa lagi dalam podcast cerita puasa kita. Bye-bye.